Kalau kita semayang di mana-mana tempat di rumah kita atau surau apa tengah-tengah malam. Dah siang pun ada juga, tapi biasa berlaku tengah malam. Kalau berasa orang ikut belakang kita rokok, dia rokok. Kita bangun, dia bangun. Jin Islam. Tapi nak cari fadilah. Dia jin ni, kata ulama' lah, dia lebih suka berjemaah di belakang manusia. Kerana martabat manusia lebih tinggi. Jadi jin ni, kalau kita semayang, dia suka duduk di belakang. Tu jin. Jadi kalau tengah semayang, ada nampak kita sujud, berasa kita sujud. Kita bangun, berasa kita bangun. Jangan takut, itu jin. Kalau nak pasti, boleh berpaling, jangan paling dada. Tengok, tak ada tembak. Main berasa kembang kok-kok ada tikak-tikak, bau terkejut. Jangan main.